Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni cara nak buat daun 50. Ni kono-kononnya pun 50 ni tapi tak ada ni pun. Ada berarti bau lah. Kono-kononnya ni 50 dah. Cara nak buat daun dia bukan siap lagu ni. Tak boleh lagi jadi kena buat gini. Gini. Kena pisau. Cara buat daun kan. Ni kono-kononnya 50 lah ni. Jadi macam ni. Ada dah 5 yang mah putih tapi dia tak ada daun. Ni 5. Ni rapi 50 ni. Makan diulang. Ambil dalam sejengkar deh, sejengkar kau lebih sikit. Macam ni. Ni kalau buat duri dia ni takut dia cocok. Buat duri kan. Takut dia cocok di susu untuk kita simpan bawa kelik. Buat duri. Ni 50 sungguh ni tapi tak ada daun dah ni. Lepas tu masuk dalam plastik kedap udara. Kedap udara. Kau nak comel lagi ambil tisu ni, tisu. Basuh tisu letak kat bawah ni. Ikat kat bawah ni kan. Ikat gitu. Masuk dalam plastik. Plastik kedap udara. Ni plastik. Begitu juga ni anak gua tu ni. Anak kari. Buang juga daun dia ni. Pasal kalau kita tak buang daun, carilah besar sikit ni kecil dah. Kalau kita tak buang daun nanti dia akan isap nutrien dalam batal tu, jadi batal tu jadi kurus, jadi hijau. Daun dia hijau makan ni. Potong sekerak. Ni anak betul ni. Anak kari. Ambil tisu juga. Celuk air ni ada akar ni. Ada akar. Balik sikit. Masuk dalam plastik kedap udara. Siapa sekali tu apa dua ni. Ni. Kedap udara ni yang kita boleh hitung di atas ni. Tak suruh masuk udara. Yang masuk udara langsung. Dia tahan 3 hari ni. InsyaAllah dia tahan 3 hari. Ikat kau nak seal kau dengan pakai api kau boleh belakang. Bawa balik mana-mana dah. Bawa balik mana-mana. Ikat molek. Janganlah so ambil lah banyak sikit. 45 kau, ni pun 45 kau takut tak hidup. Bila sampai kau lokasi kampung kita ni nak semar ni, kita sediakan tanah. Tanah untuk kita semar. Kau boleh campur dengan kau ada tik kambing hak acur kau gapo kau semua kau. Dia dah ni. Kambing cik mah dah ni. Tak ada kalau tak ada polybag plastik tu pakai pasu boleh pasu. Ni pasu kan, pasu. Patutnya kita nak semai ni, nak semai dalam ni. Kita juhai dulu, bagi basah. Basah kan, basah. Lepas tu ni konon-kononnya 50 tadi ni. 50 konon-kononnya. Dah ambil 50 sungguh lah. Ni siapa dah setepat ni kan? Siapa dah setepat. Ni 5 ni. Ni 5. Siapa dah ni 3 hari siapa England ke mana ke? Amerika ke dek? Siapa ni? Ni kat sini kan bekas kita foto ni dia rosak bawah ni kita buat lagu ni. Foto je kalah gitu. Gitu. Tu dia gitu. Dia tak rosak lah atas tu. Kalau kita ada aloe vera, mau ada juga comor dia ke ataupun pisang, comor pisang. Ambil isi pisang tu comor situ. Lepas tu tempat kita nak cocok dalam ni. Kita jangan cocok dengan dia gitu. Jangan kita tebuk lubang tu. Supaya sel dia ni tak rosak. Kita pun masuk ke lubang. Lepas tu kita padak ke tanah sekeliling. Tanah ni basah dan padak lagi. Lepas tu kita rungkuk dia dengan plastik kedap udara. Semua ni kita rungkuk ni. Tu dia. Tak apa tak jiru pun. Bulan ke apa pun. Tak nampak kelih ada dalam kan. Nampak? Tak nampak kelih. Kalau seminggu dia masih hijau ada potensi nak hidup lah. Ikat lah sikit bawah ni. Ikat.
Simpan tempat teduh lah. Itu dia. Begitu juga ni anak kau ni. Anak ni. Anak ni juga ni anak kari. Kita buat ni. Kita buat ni. Kita tebuk lubang. Masuk dia. Lepas tu kita tutup balik. Padat ke tanah sini. Lepas tu kita pun tutup juga. Tutup juga dengan plastik. Dah. Tak apa dah, tak jiru pun. Tak apa. Masa dia ada air dah dalam tu. Kita pikat. Tu dia. Sekian. Terima kasih.